Produktiviti tenaga kerja Malaysia mencatat lonjakan ketara pada penghujung 2025 didorong peningkatan kecekapan operasi transformasi digital dan perubahan struktur tenaga kerja. Di sebalik angka yang kelihatan positif termasuk pertumbuhan produktiviti 4.9% sejam serta nilai ditambah per pekerja yang mencecah paras tertinggi, masih terdapat persoalan besar tentang sejauh mana peningkatan ini benar-benar mencerminkan kemajuan sistemik dan bagaimana manfaatnya dapat dirasai oleh pekerja serta majikan secara seimbang. Untuk memahami gambaran lebih mendalam, apakah angka produktiviti ini didorong oleh tenaga kerja yang semakin mahir atau oleh sistem yang semakin efisien dan bagaimana sektor yang lemah perlu dibaca dan yang paling penting, bagaimana untuk memastikan produktiviti yang meningkat diterjemahkan kepada gaji yang lebih manpan, kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam studio bersama saya adalah Hisham Mohab, Ketua Pegawai Eksekutif Pakar HR. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Hisham kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah tentu apabila sebelum saya kongsikan data daripada Jabatan Perakaan Malaysia itu, mungkin boleh kongsikanlah untuk kita melihat perjalanan produktiviti di Malaysia setakat ini. Bagaimana kita melihat perjalanan ataupun prestasi produktiviti dalam kalangan pekerja Malaysia yang dapat kita saksikan sebelum pandemik sehinggalah selepas pandemik COVID-19 dan melihat kepada bukan fasa pemulihan tapi kita di fasa pengembangan semula. Betul. Terima kasih Astro Awani atas jemputan. Kalau kita lihat beberapa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi semalam melalui satu siaran akhbar berkaitan dengan produktiviti pada tahun 2025, dia melihatkan peningkatan yang agak ketara iaitu 4.9%, dan benda ini sebenarnya dia sejajar dengan peningkatan ekonomi juga yang mana dalam suku keempat yang lepas ekonomi Malaysia berkembang pada 6.3%. Jadi dia selari dengan apa yang dikeluarkan oleh data ini. Cuma dan daripada data itu kalau nak dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, tahun 2024, menunjukkan peningkatan yang agak ketara, dan kita melihat ini adalah antara tanda-tanda bahawa pertamanya ekonomi berada dalam keadaan yang stabil, dalam fasa berkembang, dan seterusnya kadar produktiviti pekerja di Malaysia juga semakin meningkat. Cuma apa yang perlu kita lihat adalah sama ada peningkatan tersebut adalah disebabkan sistem itu sendiri ataupun produktiviti individu itu yang telah meningkat yang menyebabkan berlakunya peningkatan. So daripada data-data ini kita melihat jumlah jam bekerja meningkat, kadar produktiviti meningkat, jumlah pekerja pun meningkat jumlahnya berbanding yang sebelum ini, dan ini adalah satu indikator yang sangat jelas menunjukkan bahawa ia signifikan dengan peningkatan ekonomi Malaysia pada masa ini dan selari dengan data yang dikeluarkan oleh DOSEM semalam melalui laporan daripada Kementerian Ekonomi ini. Okey, kalau kita cakap mengenai data DOSEM, saya ingin tunjukkan kita akan mirror kepada data ini ketika ini untuk kita melihat bagaimanakah produktif buruh. Tapi ini adalah prestasi pada suku keempat tahun lepas. Betul. Kalau kita melihat daripada gambar yang akan kita tunjuk iaitu melihat kepada SS3 ini adalah produktiviti buruh nilai ditambah per jam bekerja. Melihat kepada pada suku keempat telah meningkat 4.9% dengan nilai ditambah per jam bekerja sebanyak RM46.30 setiap jam. Dan kita dapat saksikan peningkatan daripada jumlah jam 98 juta jam, peningkatan sebanyak 1.4% berbanding suku sebelumnya pada tahun 2025. Dan daripada sini kita dapat menyaksikan bagaimanakah nilai ditambah per jam bekerja daripada tahun 2022, prestasi suku ke suku sehinggalah prestasi 2005. Kita dapat saksikan peningkatan yang agak stabil daripada 2022 sehinggalah 2025. Dan melihat kepada iaitu kita akan melihat data kedua iaitu produktiviti buruh nilai ditambah per pekerja. Di sini pada suku keempat 2025 telah meningkat 4.4% dengan nilai ditambah per pekerja sebanyak RM26,765 seorang. Melihat kepada jumlah pekerja iaitu 17,000 telah meningkat 1.8% pada suku keempat tahun lepas berbanding dengan suku ketiga, suku sebelumnya adalah 1.5%. Ini adalah menunjukkan peningkatan yang agak baik, dan bukan sahaja kita melihat kepada produktif buruh mengikut nilai ditambah per jam bekerja ataupun per jam pekerja, tapi kita juga DOSEM mengenal pasti apakah antara produktif buruh yang mengikut sektor di sini terbahagi kepada data ketiga iaitu kita melihat kepada ikut sektor. Sini ada pertanian, perlombongan dan pengkuaran, pembuatan, pembinaan termasuk juga dengan perkhidmatan di sini. Dan antara yang paling tinggi daripada data ini kita dapat saksikan daripada segi adalah iaitu perlombongan dan pengkuaran antara yang paling tinggi 1.3% daripada segi ringgit iaitu 346,000, satu peningkatan 1.3%. Tapi dari segi pada suku keempat kita dapat saksikan nilai ditambah per jam iaitu
pekerja pertanian iaitu 5.4% pada suku keempat, peningkatan yang agak tinggi berbanding suku ketiga iaitu 0.2%. Dan bukan itu saja, sektor pembuatan juga produktiviti nilai ditambah per jam pekerja meningkat juga 5.1%, dan antara paling tinggi adalah daripada sektor pembinaan, produktiviti adalah 10.1% sahaja pada suku keempat tahun lepas. Melihat kepada data ini, Encik Syam ada berkata ia adalah kerana sistem itu sendiri. Tetapi jumlah pekerja meningkat 1.8%, jumlah jam kerja juga naik 1.4%. Adakah kita lihat lonjakan ini lebih kepada kemahiran skill, disiplin tenaga kerja ataupun daripada hasil pembaikan yang otomasi digitalisasi yang pengurusan operasi yang lebih cekap, ataupun kita lihat kedua-duanya yang telah mendorong ini? Saya melihat daripada data yang dikeluarkan ini, dia melibatkan kedua-duanya, yang mana kalau kita melihat daripada sektor perlombongan dan juga sektor pembinaan ini, termasuk juga sektor pembuatan, dua sektor ini adalah sektor yang sangat cepat mengadaptasi teknologi dan juga pengenalan kepada mesin-mesin terbaru, equipment terbaru, dan ini secara langsung meningkatkan angka-angka tersebut. Dan dua industri ataupun dua sektor ini juga adalah sektor yang sangat mudah terkesan dengan perubahan sebab skalanya lebih besar berbanding dengan industri lain. Dan kita melihat juga kalau dilihat kepada projek-projek infrastruktur yang aktif di Malaysia pada masa ini, memang berlaku lonjakan dari sudut pembinaan, projek-projek pembinaan yang terbaru, dan ini menyumbang kepada kenaikan angka-angka ini. Walaupun mungkin kita melihat peningkatan pekerja kurang, tetapi produktiviti itu meningkat, dan ini juga memberikan makna bahawa walaupun jumlah pekerja tidak meningkat, tetapi hasil kerja itu meningkat, menunjukkan bahawa satu-satu kerja tersebut lebih efisien dan lebih berkesan, yang meningkatkan produktiviti. Saya bagi contoh, kalau dahulu mungkin pekerja terpaksa membuat satu perkara itu secara manual, tapi dengan adanya pengenalan industrial 4.0, AI dan sebagainya, maka sesuatu proses kerja itu jadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien berbanding dengan sebelum ini. Sebab itu saya melihat data-data ini adalah signifikan dengan perubahan-perubahan dari sudut peningkatan teknologi, pengaplikasian artificial intelligence serta beberapa faktor-faktor lain. Dan disumbang juga saya melihat adalah inisiatif pihak kerajaan sendiri, yang mana kerajaan menekankan tentang, pertamanya tentang TVET, kemudian kerajaan menekankan tentang care ekonomi, peningkatan tenaga buruh, reskilling, job design. So semua ini sebenarnya menambah baik proses kerja, termasuk juga menambah baik individu itu, kemahiran seseorang individu itu dalam menjalankan kerja. Jadi ini memberikan angka-angka yang positif yang menunjukkan peningkatan bahawa bukan hanya sistem tetapi juga pekerja itu sendiri pun telah melakukan reformasi yang menyebabkan berlakunya perubahan di dalam pasaran buruh itu sendiri. Mereka juga adaptasi dengan perkembangan yang terkini kan. Betul. Dengan teknologi, dan sudah tentu daripada data yang kita lihat tadi, sektor pembuatan dan sektor pembinaan yang sehinggalah sektor pembuatan menunjukkan pertumbuhan yang 2 digit. Betul, dalam dari segi pertumbuhan produktiviti. Tetapi adakah prestasi ini mencerminkan transformasi industri sektor pembuatan dan pembinaan ini semakin pergi kepada ke arah yang nilai tinggi, ataupun sebenarnya kita banyak bergantung kepada projek luar dan permintaan luar sebenarnya? Okey, saya melihat jika boleh dibuat perbandingan antara apa yang berlaku di Malaysia dengan mungkin negara jiran ataupun negara Asia yang boleh kita jadikan benchmark, contohnya di Singapura dan juga di Korea Selatan. Ya, walaupun mereka ni adalah ekonomi negara maju, tetapi kita boleh jadikan benchmark. Kita melihat Malaysia ke arah menuju kepada apa yang dilakukan oleh negara-negara maju sebelum ini. Mereka mengadaptasikan teknologi, meningkatkan kemahiran dan skill individu pekerja, menambah latihan, meningkatkan kemahiran-kemahiran tertentu, memperkemaskan automasi. So semua ini sebenarnya adalah satu proses yang saling digabungkan dan menyebabkan berlakunya perubahan kepada data-data yang dikeluarkan ini. Dan ini menunjukkan bahawa dalam sektor-sektor yang melibatkan penggunaan teknologi, dia memberikan angka-angka yang kalau kita tengok pembinaan 2 digit, pembuatan pun tinggi berbanding dengan sektor perkhidmatan. Perkhidmatan agak rendah. Jadi dia betul, dia oleh kerana kerajaan punya inisiatif kerajaan dalam memberikan penekanan terhadap kemahiran pekerja, peningkatan kemahiran ditambah dengan teknologi-teknologi terkini, ini membantu memberikan angka-angka yang lebih positif. Bukan sahaja kita memberi fokus kepada sektor yang mempunyai ataupun peningkatan produktiviti pada suku keempat, tapi penting juga untuk kita meneliti subsektor yang mengalami penyusutan daripada segi produktiviti. Daripada kenyataan media, Dosa berkata subsektor seperti kewangan, insurans dan utility. Jadi mereka mengalami kemerosotan ataupun penyusutan daripada segi produktiviti. Adakah disebabkan iaitu daripada proses mereka dalam penyesuaian model, penjagaan perubahan teknologi,
ataupun mereka akan lebih mengalami tekanan kos untuk memperbaharui sistem ini? Saya melihat dalam beberapa sektor yang menunjukkan penurunan ataupun kadar yang lebih rendah berbanding dengan sektor lain, mereka berdepan dengan pertamanya adalah dari segi kos. Kerana industri perkhidmatan ini memerlukan tenaga manusia dan mereka lebih lambat terkesan berbanding dengan industri-industri berkaitan dengan pembinaan, kejuruteraan tinggi dan sebagainya. So kalau kita lihat data-data menunjukkan sektor keuangan dan juga sektor insurans menunjukkan angka yang lebih rendah berbanding sektor lain adalah disebabkan pertamanya mereka sudah mula mengadaptasi kepada adaptasi teknologi itu sendiri, yang mana mereka mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga manusia dan mengaplikasikan teknologi itu sendiri dalam sistem kerja yang menyebabkan berlakunya sedikit sahaja perubahan berbanding dengan sektor lain. Dan ini juga adalah satu antara industri yang kita lihat mempunyai margin keuntungan yang tidak seperti industri lain, yang menyebabkan mereka bergelut dengan situasi sama ada meningkatkan teknologi ataupun meningkatkan tenaga pekerja mereka dengan skill-skill terbaru dan sebagainya. So ini pada saya signifikan dengan angka yang ditunjukkan, yang mana dalam industri yang tidak terlalu banyak melibatkan penggunaan teknologi ataupun mesin-mesin yang terbaru, mereka agak bergelut untuk memastikan angka ini sama tinggi dengan sektor-sektor yang lain. Bukan mudah. Itu saja kita untuk memastikan bagaimana produktiviti dapat ditingkatkan. Betul. Tapi mungkin ada yang question, produktiviti sudah meningkat, mungkin lebih cekap, lebih banyak kerja masuk, dan ada yang akan mempersoalkan adakah gaji selari. Adakah kita perlu melihat kepada dasar ketika ini ataupun mekanisme dasar itu sendiri seperti strategi industri yang perlu kita kukuhkan lagi agar manfaat produktiviti itu sampai kepada pekerja dan kita lihat puas hati dan tidak menjejaskan iaitu perniagaan ataupun kelangsungan syarikat itu. Baik. Dari sudut angka-angka yang menunjukkan bahawa kebanyakan perniagaan ataupun bisnes yang sedang beroperasi di Malaysia menunjukkan peningkatan margin keuntungan daripada angka-angka yang ditunjukkan. Peningkatan produktiviti pastilah memberikan juga impak dari sudut keuangan dan sebagainya. Soalannya adalah adakah ianya selari dengan kadar gaji? Sebab itu kalau kita melihat Malaysia agak bergelut dengan sebenarnya apa yang dibuat oleh kerajaan bermula daripada seawal tahun 2010 lagi. Kerajaan memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk menyeimbangkan antara perkembangan ekonomi dengan kenaikan gaji. Sebab itu kalau kita tengok pada tahun 2022, 2020, 2021 bila berlakunya COVID, trend tersebut menurun dan menyebabkan kerajaan terpaksa melakukan intervensi. Kalau kita melihat beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan memperkenalkan beberapa inisiatif. Antaranya adalah kadar gaji minimum, kemudian memperkenalkan juga kadar gaji progresif. Ini secara tak langsung adalah untuk bertujuan untuk mengurangkan jurang antara peningkatan produktiviti dengan pembayaran gaji pekerja yang lebih tinggi. Sebab betul ekonomi meningkat, tapi kalau kita tidak dimasukkan elemen kenaikan gaji juga, reward sistem kepada pekerja mungkin menjejaskan motivasi, menyebabkan pekerja hilang rasa ingin bekerja dengan lebih. So ini juga merupakan elemen-elemen yang boleh membantutkan proses perkembangan ini. Dan kalau kita melihat sekarang kerajaan selain daripada intervensi dengan menetapkan kadar gaji progresif dan sebagainya, kerajaan juga sangat-sangat aktif dalam memperkenalkan beberapa pendekatan berkaitan dengan job rescaling, kemahiran-kemahiran baru kepada pekerja, kemahiran-kemahiran tambahan kepada pekerja supaya mereka mempunyai lebih kemahiran yang bernilai tinggi untuk dimanfaatkan kepada industri. Dan dalam pekerjaan mungkin sebelum ini kalau mereka buat satu pekerja itu ambil masa 1-2 jam, dengan adanya teknologi mereka boleh buat dalam masa yang lebih pendek dan lebih banyak hasil yang boleh dihasilkan. Dan kita agak bergelut untuk mencapai tahap gaji sebagaimana negara-negara maju, dan kerajaan secara aktif saya melihat sedang cuba untuk mengenal pasti punca, dan sekarang ada banyak tindakan-tindakan yang dibuat oleh kementerian, khususnya Kementerian Ekonomi, dalam intervensi untuk mengatasi jurang yang agak besar berbanding dengan produktiviti dan juga kadar gaji yang dibayar kepada pekerja. Penting bukan produktiviti je, bukan puas hati, tapi gaji itu pun kena memadailah dengan skill ataupun pengalaman mereka. Betul. Prestasi ataupun momentum positif 2025 ni sudah tentu memberi prospek yang agak positif juga kepada tahun 2026. Sudah tentu apa antara perkara ataupun fokus utama untuk kita memastikan peningkatan ini konsisten, dan apa antara trend-trend dalam kita meliti produktiviti dalam sesuatu organisasi ataupun dalam kalangan industri ini yang dapat kita saksikan dalam tempoh terdekat ataupun sepanjang tahun ini. Baik, bagi memastikan momentum yang berlaku pada tahun 2025 ini dapat dikekalkan kepada tahun yang berikutnya,
secara mudahnya ada beberapa perkara yang boleh diberikan fokus dan penekanan. Malaysia agak bertuah pada kebelakangan ini kerana pertamanya kita ada kestabilan dari sudut politik yang menyebabkan ekonomi dapat berkembang dengan lebih pantas dan lebih maju berbanding dengan beberapa negara jiran. Dan antara perkara yang saya melihat bahawa momentum ini boleh dipertahankan dengan adanya pertama adalah pelaburan kepada kemahiran-kemahiran tertentu yang bernilai tinggi. Dan kalau kita lihat pada tahun lalu sahaja, sebagai contoh negeri Johor menerima pelaburan asing langsung berjumlah hampir 91 bilion ringgit, dan ini adalah industri-industri baru yang memerlukan kepada tenaga-tenaga dan kemahiran-kemahiran yang spesifik, contohnya dalam pusat data, pembinaan chip dan sebagainya. So secara tak langsung ini adalah antara elemen yang kerajaan perlu berikan penekanan, iaitu pelaburan kepada kemahiran. Sebab tu banyak kerajaan negeri pun sekarang sedang menubuhkan agensi peningkatan kemahiran untuk anak-anak negeri masing-masing bagi membolehkan mereka ini bersaing. Khususnya macam kami di Johor agak tercabar apabila Singapura juga adalah sebuah negara yang menarik tenaga-tenaga mahir ni, dan itu yang pertama, maksudnya pelaburan kepada kemahiran yang bernilai tinggi. Yang kedua adalah pengenalan kepada teknologi dan juga automasi di dalam SME, dan SME ini agak lambat untuk adaptasi kepada teknologi dan juga automasi sebab mereka melihat mereka lebih bergantung kepada pekerja berbanding dengan sistem, dan ini adalah antara benda yang perlu diberikan perhatian sebab peningkatan ini tidak berlaku hanya apabila kita develop people ataupun talent di dalam organisasi, tetapi juga bila mula mengadaptasi sistem-sistem yang terbaru. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita perlu ada juga dasar-dasar untuk reformasi pasaran buruh, yang mana kita melihat adanya mismatch antara kemahiran dan juga kerja yang dihasilkan. Sebagai contoh, graduan-graduan universiti ada sebahagiannya tidak bekerja di dalam bidang yang mereka belajar, menyebabkan berlakunya mismatch di dalam industri. Dan yang keempat, saya melihat antara perkara yang boleh dimainkan adalah kerjasama yang lebih erat antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan dalam memastikan momentum ini terus kekal pada tahun 2026. Penting untuk kita melihat ini adalah antara 4 aspek utama. Betul. Ataupun boleh diberi penekanan dalam tempoh beberapa tahun ini, kita memastikan produktiviti ini konsisten. Kerana apabila bercakap mengenai produktiviti ini penting kerana bukan bagaimana untuk kita memastikan ekonomi bukan sahaja mampu mencatatkan pertumbuhan tapi mampu mencipta nilai dalam tempoh jangka pendek sehinggalah tempoh jangka panjang. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Hisham Wahab, Ketua Pegawai Eksekutif Pakar HR, dan saudara, saya harap kita akan jumpa lagi dan membincangkan mengenai perkara ini pada masa akan datang. Terima kasih.